Kita hari ni pergi raya dengan mak ngah kita. Kita pergi raya jalan kaki aja. Ini mak ngah kita. Tu jari mak ngah kita kena sampai ketam semalam ah. Habis jari dia. Ini jalan kaki aja ya. Pergi beraya di Sungai Perak. Cuaca alhamdulillah lah. Agak mendung, tak panas. Air dia pun hijau dah. Ini rumah sekolah SD. Ini simpang 4 ni. Simpang 4. Itu ke hili, ke hulu, ke darat, dan ini laut. Kan raya masih ada, jadi kami lanjutlah beraya. Dan cerita kita pun berlanjut. Kita masih di Sungai Perak. Ini kita pergi beraya di jalan itu pula lagi ni, Jalan Puting Beliung. Tak tahulah aku apa pasal sampai dia beri nama Jalan Puting Beliung. Ini kita. Itu mak kita di belakang. Kita. Topi pun dah mereng ya. Mak ngah kita ni dapat buah belam. Tak tahu untuk apa dia. Aduh. Kita sudah memasuki kawasan Puting Beliung. Kalau masuk kawasan sini ngeri sedap sikit kita ya. Bukan lain, nama dia aja pun Puting Beliung. Apa tak ya buat jalan nama itu ya? Jalan Topan. Pasti sebab ni. Kita jumpa ek. Mana guys, rumah. Ada pokok pinang. Suai lah kalau sini diberi nama Jalan Puting Beliung ya. Cuma kita tengok pokok nio pun lah itu. Tak ada lagi daun-daun dia, hilang. Kena hentam Puting Beliung. Suai lah Puting Beliung. Kami jauh, mana nak ke rumah kami ke Murah. Di Puting Beliung tadi kita beraya ke rumah CEO Pinang. CEO Pinang. Masih sekolah, dah ingat semalam. Dah ingat tak? Tahu, dah tahu. Nah, kita pun masih berlanjut lagi, masih di Puting Beliung. Tuh, kebun-kebun pinang. Kita beraya rumah abang ni. Banyak pinang. Nah, kita masih di Puting Beliung ya. Banyak cerah. Kita tengok orang itu lagi panen agaknya. Panen padi. Kalau sini nyebut kata dia itu apa tu? Ngetam. Kalau kami ngetam tu ngetam papan. Itulah lewat dia Jalan Puting Beliung. Ini kita lewat pula jalan lintas. Entah lintas apa nama agaknya. Itu surau. Mak gila tengok pinang dalam tu ya. Banyak tol. Ini memang gudang pinang agaknya ni. Dia gantung gitu pinang. Cuba tengok pinang dia. Dan kita pun sampai dah di jalan lintas Kehong. Kata orang sini lintas Kehong nama dia.
Kampung sawah. Ya. Kampung sawah. Sebentar lagi kita akan sampai di rumah abah kita. Dan di sini kita tengok lagi itu. Apa tu? Pokok pisang kemarin. Tengok pisang dia. Dari atas lah jejak tanah. Pisang ni. Penjelih panjang dia. Bukan lagi tak tanggung. Aduh, mak ai mati emang mampus. Dada kita lah panas betul. Bukan lagi terlampau banyak makan tapai sampai pulut. Gila. Macam ngelegak sedada. Macam mana? Tu betul lah. Macam mana gelegak ya? Macam je ngelegak dia. Kita boleh balik. Ini kita jalan balik pula lagi Jalan Sehari kan. kita berjalan dari sebelum tengah hari tadi selepas tengah hari tadi kita berjalan sampai petang kita berjalan. Ini cuma kita dapat bawa balik. Padi sikit, ini sikit. Ini pun ada pisang panjang. Tadi kita cuma nak bungkas. Betul. Tak bela banyak makan tapai tadi. Kau tu tekak emang sedap emang tapai tu. Tapi ujung dia apa? Macam ni. Hingak. Dada kita ni nak bungkas. Panas.